Mungkin ada dekat luar sana jiran-jiran, orang kampung akan kata, alah kau beli 30 lebih, baik tambah sikit beli Z650. Katakan anda dah beli Z650. Z650 buat apa motor 2 silinder, baik beli Z8 second hand. Tak jadi beli Z650. Katalah anda beli Z8 second hand. Beli Z8 second hand. Buat apa ni? Tepek mahal lah. Lifter apa. Baik beli kereta tak kena hujan. Beli Azia. Anda pun beli Azia. Bila dah beli Azia, buat apa beli Azia? Wang duit. Baik pergi haji. Rukun Islam. Lepas tu anda dah pergi haji. Buat apa pergi haji? Jiran sebelah rumah miskin. Tak tolong. Orang takkan pernah puas hati dengan tindakan kita. Jadi dia macam ni. Apa yang kita nak beli, apa juga tindakan yang kita nak buat, kena tetap satu. Kalau kita suka, kita jangan peduli kat orang. Orang punya hal lah. Kalau orang tu suka Z8, suruh dia je lah beli Z8. Kalau dia suka Azia, suruh je lah dia beli Azia. Kenapa nak suruh kita yang beli? Sebab kita memang suka motor ni. Macam tu cerita dia.